Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali lagi sekali bersama saya Janah Jalidar dalam program wawancara khas Suara TV Mandat Negeri Sembilan bersempena dengan pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Menerusi sesi wawancara ini, Suara TV membawakan calon-calon daripada pelbagai parti politik bagi memberi ruang kepada rakyat untuk mengenali lebih dekat lagi latar belakang dan juga rekod perkhidmatan, visi perancangan serta komitmen mereka dalam membangunkan kawasan yang ditandingi sekiranya diberi mandat oleh rakyat. Dan bersama saya pada kali ini ialah YB Anip Abu Bakar, iaitu seorang penyandang kerusi DUN N20 Labu yang kembali mempertahankan kerusi tersebut atas tiket Perikatan Nasional, iaitu Bersatu pada pilihan raya kali ini. Terima kasih YB kerana sudi bersama-sama kami di Suara TV hari ini. Sama-sama. Sihat YB? Sihat, Macam alhamdulillah. mana progres kempen? Okey, alhamdulillah so far setakat ni bagus. Mhm. Penerimaan rakyat kepada Bersatu pun luar daripada jangkaan. InsyaAllah, Mhm. saya yakin. Baik, Abi, kita terus kepada soalan-soalan. Sebelum kita berbicara mengenai kempen dan juga tawaran kepada pengundi, mungkin YB boleh memperkenalkan sedikit latar belakang YB, perjalanan politik YB dan juga pengalaman dalam berkhidmat kepada masyarakat. Mungkin silakan Baik, YB. um, saya Muhammad Anifah bin Abu Bakar, merupakan anak kelahiran Felda Palang 2 di Jempol, Negeri Sembilan. Mhm. Tapi di Labu ni, atuk saya berasal daripada Labu. Mhm. Uh, di Felda LB Johnson sekarang ni adalah Kampung Labu Jaya. Jadi Mhm. dah tentu saya merupakan darah daging anak orang Labu lah. Okey. Okay. Baik, saya mula terlibat politik ni sejak 2016. Mhm. Saya tak pernah menyertai mana-mana parti politik. Tapi dulu ni saya merupakan penyokong Tun Dr. Mahathir. Ya. Okey. Baik, penyertaan ke dalam Bersatu ni pun punca pun Tun Mahathir juga. Mhm. Sebab semata-mata nak salam dia ni pada masa deklarasi rakyat kan, masa tu Tan Sri Muhyiddin ni kena pecat. Mhm. So daripada Labu dia tak naik motor, nak salam di Surau Hitam, tak silap saya, di Ampangan. Mhm. Mungkin lepas dah salam dia tu ada luck kot. Oh, okey. Jadi terlibat pada masa tu secara suka-suka. Mhm. Dan dalam tempoh beberapa bulan nampak sesuai dengan jiwa. Mhm. Dan kemudian saya secara serius lah. Dan pada 2018 masa terlibat menang PRU14, Mhm. berpeluang dilantik sebagai ahli Majlis Pembandaran Nilai. Mhm. Dan tahun 2020 bertanding sebagai ketua bahagian, menang. Mhm. Dan 2023 bertanding sebagai Adun Labu atas tiket Perikatan Nasional. Mhm. Alhamdulillah, bukan sebab saya kuat, tapi sebab kepercayaan orang pada Perikatan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin dan bergerak sebagai Adun Labu. Baik, YB kita tahu juga merupakan penyandang lah kerusi DUN Labu dan telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mewakili kawasan ini sepenggal yang lalu. Jadi melihat kembali tempoh perkhidmatan tersebut, apa pencapaian yang paling YB banggakan dan sejauh mana YB melihat usaha-usaha yang dilaksanakan memberi manfaat kepada penduduk di Labu? Baik, alhamdulillah tahun 2023 dia beri ruang kan, kepercayaan oleh penduduk Labu kan untuk menjadi adun mereka. Walau bagaimanapun kami bertindak sebagai pembangkang pengimbang di Kerajaan Negeri Sembilan kan. Dan tentu tugas sebagai pembangkang ni tak sama sebagai kerajaan kan. Kami dikekang daripada segi kewangan kan, birokrasi politik yang tidak adil kan kepada pembangkang yang berterusan. Walaupun pada tahun 2018 selepas menang, PH kan berjanji tidak ada birokrasi kepada pembangkang, tapi diteruskan malahan dengan lebih teruk kan. Jadi sedar atas kekurangan tu, saya cuba olah tugas sebagai adun ni supaya dapat berjalan dengan lebih teratur, bersesuaian dengan tugas sebagai pembangkang selepas dikekang. Jadi saya memainkan tugas sebagai pembangkang, manakala saya adalah ketua pembangkang juga dalam sidang DUN kan. Jadi saya cuba bawa suara rakyat selepas memahami tugas adun ni, ialah lebih-lebih lagi kelima-lima adun Perikatan Nasional ni
adalah adun kali pertama kan. Jadi bila kami duduk di dalam Dewan Undangan Negeri ni tanpa pengalaman dan juga berdepan dengan nama-nama besar, Tok Mat, Tok Jalal, Aminuddin sendiri, Datuk Anthony Loke, dah tentu bukan mudah kan. Tapi selepas beberapa ketika dalam tempoh 5 ke 6 bulan, uh, kita dah agak selesa kan. Jadi kita tahu tugas kita sebagai pembangkang dan kita memberi tekanan kan kepada pihak-pihak kerajaan melalui di Sidang DUN, tempat yang sesuai, paling sesuai. Jadi antara perkara yang saya rasa di peringkat Labu sendiri kan, yang cuba kita ketengahkan adalah isu penduduk tempatan, isu seperti banjir kan. Benda ni berlarutan agak lama kan, memandangkan banjir di kawasan Labu ni semua dia bukan, dah tak payah tunggu musim tengkujuh. Satu perkara yang agak merisaukan kan kepada penduduk. Setiap kali hujan saja dia akan banjir kan. Dan tekanan demi tekanan, saya rasa akhirnya kerajaan negeri telah mengumumkan kan ada buat projek tempatan banjir kan, setahun lebih yang lepas. Walaupun sampai sekarang belum lagi berjalan, kita tak tahu sebab apa. Tapi saya percaya selepas pengumuman tu sekurang-kurangnya kan desakan penduduk kepada ke pihak kerajaan melalui adun saya berjaya. Dan begitu juga baru ni kalau kita lihat kerajaan Madani mengumumkan hospital di Anstek kan. Dan saya rasa itu juga satu peranan yang saya dah mainkan di Sidang DUN kan, supaya wajar satu hospital baru kan dibina di kawasan Nilai kan, memandangkan hospital Seremban yang sedia ada ni begitu sesak kepada penduduk kan. Dan mungkin tawaran pilihan raya yang dibuat oleh kerajaan Madani, dan bagi saya perkara tu juga telah berjaya kan. Dan ketiga, saya rasa isu yang kecil tetapi satu perkara yang banyak aduan di hampir keseluruhan di Negeri Sembilan, iaitu isu anjing liar ni. Sebelum saya jadi YB, daripada saya ahli majlis, ada perkara yang selalu menyebabkan isu anjing liar ni gagal adalah sebab pencipta haiwan kan. Dan mungkin mana pihak kerajaan negeri pun takut kepada pengundian bukan Islam, dan mereka gagal kan untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi dalam tempoh 2 tahun lebih ni, perkara ni berulang kali saya bawa dalam Sidang DUN, dan akhirnya kemuncaknya pada bulan Mei saya rasa atau Jun 2025, Dewan Undangan Negeri bersetuju, kesemua adun 36 adun bersetuju bahawa anjing-anjing liar yang tidak berlesen dilupuskan. Dan itu satu perkara yang amat menggembirakan lah, memandangkan anjing-anjing liar ni satu ancaman juga kepada penduduk. Tetapi yang mengecewakannya tu, lepas tahun ni baru perasan rupanya tindakan tak ada. Tindakan tak ada kan. Jadi walau bagaimanapun sekurang-kurangnya dah ada keputusan dalam Sidang DUN, satu perkara yang tak ada siapa yang berani ambil tindakan. Akhirnya ada desakan pembangkang yang diketahui saya, alhamdulillah berjaya. Baik, tadi YB sebut mengenai isu anjing liar, isu banjir dan sebagainya. Jadi kita nak tahu mungkin ada lagi antara cabaran sepanjang menjadi ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan tersebut. Apa cabaran yang paling besar yang dihadapi sepanjang berkhidmat, dan bagaimana pengalaman tersebut YB rasa mampu membentuk pendekatan YB untuk terus berkhidmat sekiranya diberi mandat sekali lagi YB? Baik, dah tentu perkara yang paling mencabar adalah dari segi peruntukan kewangan kan, dan juga kerjasama kan, daripada kaki tangan kerajaan kan. Dan sebenarnya peruntukan kewangan ni daripada selepas Yang Amat Berhormat Menteri Besar mengangkat sumpah, kalau ingat PC dia bila ada ditanya oleh media bagaimana peruntukan kepada adun pembangkang, dan dia cakap pembangkang pandai-pandai dia lah. Jadi itu dah bermula dah. Dah bermula, sedangkan sepatutnya masa mereka pembangkang dulu Barisan Nasional tak bagi peruntukan.
Jadi mereka dah balas dah. Bila mereka jadi kerajaan dah kosong-kosong, kan. Tapi rupanya tidak. Bila Perikatan Nasional diberi pembangkang, mereka buat pula pada Perikatan Nasional kan. Tapi insya-Allah kalau kami berpeluang jadi kerajaan, kami tak buat macam itulah. Itu janji saya lah kan. Walhal pada masa itu tak tahulah siapa pun menteri besar. Saya akan pastikan kalau saya berada dalam sebahagian daripada kerajaan, saya akan pastikan semua adun wajar mendapat. Sebab di kawasan terbabit juga mempunyai penyokong kan, bersatu kan, insya-Allah. Baik, yang kedua adalah daripada segi contoh kan, dalam sidang DUN ni baru ni saya ada bangkitkan tanda tangan adun labu kan, tidak diterima di Jabatan Kebajikan kan. Itu satu perkara yang sangat melampau lah bagi saya kan. Selepas 2 tahun baru saya sedar bahawa di kolom yang ada tertulis YB kan, boleh tanda tangan YB, rupanya YB labu tak boleh, adun pembangkang ni tak boleh. Itu bagi saya satu tindakan yang tak wajar daripada kerajaan negeri kan, sama ada daripada PH ataupun Barisan Nasional, mereka ni kerajaan bersama kan. Contoh saya bagi tahu, jika tu puan sendirilah kan, berada satu family kan, mungkin tidak sihat, dapat jumpa adun kawasan dan adun tu adalah saya. Dan saya tanda tangan kan untuk dapatkan apa saja bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan kita pun tanda tangan, kita bagi, dan puan ambil, bawa pergi ke Jabatan Kebajikan, serah. Bila dah serah, kita tunggulah permohonan tu lulus atau tidak. Setelah berapa lama, rupanya tahu tak lulus. Tak lulus disebabkan tanda tangan menggunakan adun pembangkang. Jadi bagi saya, that's why saya tanya dekat dalam Dewan Undangan kepada pihak kerajaan, jika betul, bagi tahulah dalam sidang DUN. Jadi biar rakyat Negeri Sembilan ni di tempat-tempat pembangkang ni dengar yang mereka tidak perlu datang ke pejabat pembangkang bagi mendapatkan apa-apa sokongan. Di borang yang perlukan sokongan daripada YB ni. Sebab kita ada penyelaras, tapi pihak kerajaan dia tak berani nak buat kan. Jadi itu yang sebenarnya sangat mengecewakan saya lah. Sebab hampir 2 tahun kan, berapa ramai penduduk kawasan saya kan, yang rupanya permohonan mereka ni mungkin gagal, tidak diproses kerana masalah teknikal yang bagi saya tidak wajar lah kan. Jadi kalau tanya kan, kalau saya menang lagi sebagai adun kan, mungkin boleh follow saya punya TikTok kan. Bagi saya setakat hari ni respon di kawasan bila kempen bagus, dan mereka tidak mengatakan saya tidak membantu. Sebab saya sedar bila awal-awal lagi, bila pihak kerajaan tidak memberi peruntukan kepada saya sebagai adun kawasan labu, saya dah ada plan B lah. Sebab mungkin saya letak belakang saya orang berniaga kan. Jadi saya dah buat beberapa perniagaan yang bersesuaian kan, boleh mendapat keuntungan yang saya bawa dan jadikan keuntungan tersebut digunakan di kawasan Labu kan. Dan ada beberapa jenis perniagaan yang alhamdulillah dah berjaya dah. Rasanya lah okey, 2 tahun 3 bulan selepas ni boleh berkhidmat lebih baik. Tapi tak ada luck pula, bubar pula sudah. Jadi bagi saya, kalau sekali lagi dipilih dan ditakdirkan saya jadi sebagai pembangkang, saya akan menjadi seorang pembangkang yang lebih baik. Dan sebab kepada penduduk Labu, saya bagi tahu tak perlu risau. Mungkin kali ni kalau saya ditakdirkan jadi pembangkang pun, saya dah ada peruntukan kan, sama peruntukan yang diterima oleh adun kerajaan, dan insya-Allah saya akan berkhidmat dengan lebih baik. Baik, YB, Dun Labu ni kita tahu merupakan kawasan yang pesat membangun dan juga mempunyai kedudukan yang strategik berhampiran dengan Nilai, Bandar Instek dan juga KLIA kan. Jadi bagaimana YB melihat pembangunan ini dapat dimanfaatkan dengan lebih menyeluruh supaya manfaatnya benar-benar dirasai oleh penduduk tempatan tanpa mengabaikan aspek kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat, YB? Baik, daripada pandangan saya sebagai adun, saya mengatakan pembangunan di Labu ni sebenarnya tidak sekata dengan bandar kawasan lain di Nilai kan. Dan benda ni juga dibangkitkan tak silap saya oleh adun kerajaan sendiri daripada Barisan Nasional. Pembangunan tertumpu di kawasan-kawasan yang diperintah oleh DAP
dan juga Yang Mohd Menteri Besar sebagai ahli parlimen di Port Dickson kan. Kalau kita lihat di Labu kan, dan dinilai ini adalah sempadan kan, tetapi pembangunan dinilai lebih maju berbanding di Labu. Labu ni kawasan pembangunan perindustriannya adalah di kawasan Anstek kan, kawasan perindustrian Anstek. Tapi mereka lupa, sebenarnya pihak kerajaan lupa kan, Labu ni adalah merupakan kampung tradisional kan. Pembangunan dan juga melibatkan pembangunan disertakan dengan pengekalan adat kan, kampung-kampung tradisional yang lebih sempurna kan. Sebab pembangunan yang dimaksudkan adalah daripada segi pendapatan kan. Pendapatan bukan saja daripada segi perindustrian perkilangan, tetapi pendapatan daripada segi pelancongan juga. Jadi di Labu kalau kita lihat memang ada kawasan industri, tetapi kawasan industri itu baru nak dibangunkan. Tetapi daripada segi infra di kawasan berkenaan sangat mengecewakan kan. Kalau kita ikut laluan Gadong ke Anstek kan, kawasan tu sangat gelap. Dah berkali-kali dibangkitkan daripada saya ahli Majlis Pembandaran nilai, sehingga sekarang kan infra di kawasan tersebut tidak cukup sempurna berbanding dengan pembangunan di kawasan tersebut. Dan ini adalah satu perkara yang tidak wajar sebab boleh merisikokan penduduk, dan mengikut saya rasa kalau rekod kan banyak kemalangan maut berlaku di kawasan tersebut. Dan juga mungkin pembangunan dan juga infra lain kan, dengan daripada segi pembesaran sungai dan juga tidak sekata. Jadi kalau tanya pada saya, banyak lagi penambahbaikan kan, yang secara ketara perlu dilakukan, tumpuan perlu dilakukan di kawasan Labu oleh kerajaan sendirilah. Baik YB, antara isu yang juga sering dibangkitkan oleh rakyat ialah keadaan jalan raya, sistem perparitan, kesesakan lalu lintas dan juga kemudahan-kemudahan awam. Jadi apa tindakan yang telah pun YB ambil sepanjang sepenggal yang lalu, dan apa lagi yang menjadi keutamaan YB untuk diselesaikan terutama di Labu itu sendiri YB? Sebab tu seperti yang saya bagi tahu tadi kan, di pihak kerajaan negeri kan, dia ada satu sikap kan, kalau kawasan tu kawasan adun pembangkang, banyak peruntukan tidak disalurkan dengan sekata kan. Dan peruntukan ni sebenarnya kalau kita tengok dalam belanjawan ataupun rekod kan, banyak di kawasan adun kerajaan, terutama daripada PH, tidak di kawasan adun pembangkang. Saya balik kepada isu-isu berkenaan banjir kilat yang dibangkitkan. Di Labu ni memang benar pembangunan pesat, perumahan yang pesat kan, tapi menjadi satu malapetaka kepada penduduk-penduduk kampung tradisional yang mungkin di kawasan seperti Hulu kan, border dengan Selangor ni kan. Contoh baru ni berlaku, baru seminggu lepas kan, sebelum 2-3 hari sebelum pendamaan calon kan, berlaku banjir kan di satu kawasan di Batu 10. Tidak pernah berlaku banjir. Dia sibuk kan, jentera kita sibuk bagi tahu kan, YB ni ada kawasan batu banjir, kena turun kan. Kita turun, lepas tu dia call lah rumah dia banjir. Saya ingat dia gurau kan, sebab rumah dia mustahil banjir, rupanya banjir kan. Disebabkan apa? Contoh kita tengok di Anstil perumahan kan, beribu unit perumahan dinaikkan. Di Taman Gadong, beribu perumahan dinaikkan kan. Kawasan ni dulu adalah kawasan tadahan air yang kawasan yang original lah kan, bukan kolam takungan, tapi kawasan tadahan air dulu adalah kawasan ladang kan, dan dibangunkan menjadi kawasan perumahan. Bila wujud kawasan perumahan ni, bila kawasan perumahan kita tengok beribu unit rumah, dan air daripada perumahan tersebut kan akan disalurkan ke longkang monsun kan. Dan juga kalau kolam takungan kan, jadi bila hujan lebat ni kolam takungan pun tak besar mana kan, tak sama dengan kawasan yang asal. Jadi air itu segera akan disalurkan ke sungai-sungai yang berdekatan. Baik, bila disalurkan di sungai-sungai yang berdekatan, apa masalah sungai ni pula? Mengikut JPS kan, sungai-sungai di
kawasan Labu ni, dia adalah sungai berada dalam kawasan zon merah. Mhm. Apa yang dimasukkan zon merah, yang dimaksudkan adalah sungai ni cetek. Kalau kita pancing ikan ni, kita baling umpan tu kan, mungkin kan umpan tu nampak di Mhm. pasir tu. Mhm. Dia tak masuk dalam sebab nampak Mhm. pasir dia kan. Jadi kalau kita duduk pula di dalam sungai ni, Mhm. dia punya tebing tu mungkin dalam 2 kaki kita boleh sentuh. Oh. Jadi maksud saya tu tak dalam. Mhm. Mhm. Jadi bila lempahan air yang banyak kan Mhm. di kawasan sungai ni, ini akan menyebabkan kawasan-kawasan tali air kan Mhm. di dalam kawasan kampung-kampung ni, dia akan return balik sebab Mhm. sungai dah penuh. Mhm. Jadi air-air di longkang dalam kawasan kampung pula penuh. Mhm. Dia tidak boleh pergi ke kawasan sungai Mhm. dan sungai ni melimpah Mhm. dan berlaku banjir kan. Mhm. Jadi sepatutnya pihak kerajaan perlu menyelesaikan masalah-masalah yang perlu diselesaikan dahulu. Mhm. Dan walaupun perkara ni telah dibangkitkan dan diberi kesedaran, dan saya yakin jabatan-jabatan kerajaan yang berada dalam mendengar dan pandangan-pandangan yang berhormat dalam Dewan Undangan Negeri ini, mereka turut bersetuju. Mhm. Tetapi pembangunan perumahan ni terus diluluskan secara mega Mhm. tanpa dapat menyelesaikan asas kan. Mhm. Dan saya boleh mengambil kira berkata di sini pihak kerajaan tidak kisah pun sebenarnya apa berlaku pada penduduk-penduduk kampung Mhm. setiap kali musim hujan ni, bila berlaku banjir ni kan. Jadi ini antara perkara-perkara lah yang bagi saya kan, kalau uh, sekali lagi kan diberi ruang menjadi Mhm. adun kan, saya akan begitu keras kan. Mhm. Walahal mungkin dalam sidang DUN sepanjang DUN term yang berkenaan tu, saya akan bangkit dengan perkara yang sama lah. Mhm. Kalau menjadi kerajaan, saya sebenarnya dah ada cara untuk menyelesaikan, Mhm. tapi tak boleh cakap sendirilah. Mhm. Walaupun tak ada tempatan banjir, kita ada cara sekurang-kurangnya dia dapat menyelesaikan peratus dan jumlah peratus yang tinggi, insyaAllah. Baik, YB, sebagai soalan terakhir, apa mesej YB kepada seluruh pengundi DUN Labu yang bakal membuat keputusan pada hari pengundian nanti, dan mengapa mereka perlu memberi kepercayaan sekali lagi kepada YB untuk terus mewakili mereka di Dewan Undangan Negeri Labu? Silakan YB. Baik kepada penduduk-penduduk DUN Labu khasnya dan juga pengundi-pengundi Negeri Sembilan, kepada semua perlu harus sedar terbubarnya kerajaan negeri ini adalah disebabkan kerakusan kuasa kerajaan PH dan juga kerajaan Barisan Nasional. Mereka masih lagi bersama di peringkat persekutuan, tetapi kedua pemimpin mereka sama ada PKR ataupun BN gagal untuk mengontrol pemimpin di peringkat bawahan, dan sehingga berlakunya terbubarnya DUN Negeri Sembilan. Tuan-tuan perlu sedar bahawa jika sekali lagi kerajaan Negeri Sembilan tergantung, tidak ada parti mana yang akan menubuhkan kerajaan, adakah mereka akan bergabung sekali lagi? Ya, mungkin, sebab di peringkat kami kan, kalau kami menjadi kingmaker kan, dah tentu kami akan kekal mungkin sebagai pembangkang kan. Tapi di pihak Pakatan Harapan atau Barisan Nasional kan, mereka akan sekali lagi berebut untuk menjadi menteri besar kan. Dan saya rasa benda ni mungkin kalau ada mana-mana pihak yang menjadi menteri besar, percayalah dalam tempoh beberapa bulan selepas tu akan terbubar kan. Kerana apa? PRU 5, PRU 16 akan berlaku dalam tempoh yang terdekat kan. Kalau mereka tidak bersama dan mereka berdua-dua ni adalah saya cakap parti politik yang agak lama dan mereka rasa mereka kuat, mereka tidak akan peduli kepentingan rakyat. Jadi sebab itu pengundi-pengundi DUN Labu ataupun Negeri Sembilan khasnya perlu memberi kepercayaan kepada Bersatu kan. Kali ini kami memilih bertanding menggunakan logo Bersatu, iaitu untuk memberi satu pilihan bahawa parti Bersatu bertanding secara tunggal kan. Kami tidak akan ada birokrasi ataupun gila kuasa kan. Pemimpin kami adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang semua kenal adalah seorang pemimpin yang sangat berprinsip, dan itulah calon-calon, saya yakin calon-calon Bersatu yang kami ketengahkan pada kali ini adalah calon-calon yang cukup profesional kan. Boleh tengok daripada mereka dari segi education, dan kami telah dimaklumkan oleh Presiden kami bahawa dalam politik ni
prinsip lebih tinggi daripada uh, kepentingan individu. Jadi saya yakin daripada pilihan raya ni dengan masalah yang berlaku di kalangan parti kerajaan bertumbung sesama sendiri, Bersatu adalah pilihan terbaik. InsyaAllah Bersatu bukan parti baru, kami adalah parti yang telah ditubuhkan oleh hampir 10 tahun, dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai pengalaman politik lebih 50 tahun. Bersatu telah melahirkan 2 Perdana Menteri dan begitu ramai ahli parlimen dan juga ADUN. InsyaAllah kami akan memberikan terbaik pada PRN yang akan datang. Beri ruang kepada kami dan kami akan berkhidmat demi rakyat Negeri Sembilan, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak kepada YB Anip Abu Bakar, calon Perikatan Nasional Bersatu bagi DUN N20 Labu atas kesudian bersama Suara TV dan berkongsi pandangan, pencapaian serta perancangan untuk terus berkhidmat kepada masyarakat sekiranya diberi mandat sekali lagi. Teruskan mengikuti liputan khas Pilihan Raya Negeri Sembilan ke-16 hanya di Suara TV. Follow kami di Facebook, Instagram, TikTok dan juga Thread yang akan membawakan laporan-laporan serta analisis dan wawancara eksklusif bersama calon-calon daripada pelbagai parti politik. Untuk itu, sekian dahulu daripada saya, Jannah Jalidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.